Kadang-kadang bila awak tanggalkan gel, kuku asli di bawahnya boleh jadi melengkung sampai hampir jadi macam tiup. Dan pelanggan minta buat atas kuku sendiri, jadi sekarang kita akan cuba selamatkan keadaan. Tapi pertama sekali kita ambil base. Base mesti kukuh. Saya ambil yang jenis getah dari Emin. Ini adalah base serbaguna yang sesuai untuk digunakan sebagai lapisan asas dan juga untuk kuku pendek. Boleh juga sedikit membentuk semula struktur kuku, tapi hanya sedikit sahaja. Dan watak utama kali ini ialah gel. Sekarang adalah masa yang sesuai untuk tinggalkan komen tentang warna-warna pelik ini. Alena, awak pilihlah. Saya memang suka warna-warna macam ni. Dan sebenarnya bukan saya saja. Zenya pun sangat suka warna ini. Ini mungkin hampir menjadi warna kegemaran dia. Bagi saya, ini adalah warna turquoise atau warna air laut. Tapi yang paling penting, konsistensi gel ini membolehkan saya membina semula struktur yang kurang secara bebas. Lebih tepat lagi, dinding sisi kuku kita. Ini adalah titisan pertama yang saya buat, sudah dikeringkan dan sekarang saya tekan sedikit. Jika selepas pengeringan dan pembinaan semula seperti ini, anda rasa isi padu masih tidak mencukupi, anda boleh dengan mudah menambah satu lagi titisan secara bebas terus di atas gel yang sama. Di sini saya sudah ambil berus yang nipis dan membina semula isi padu yang kurang. Saya keringkan sekali lagi dan sekarang dengan berus gel, saya sapukan di seluruh perimeter plat kuku kita. Saya buat lapisan basah atau asas di mana semuanya akan mengalir. Seterusnya, kita letakkan titisan. Ia mesti dipusingkan seperti yang saya tunjukkan. Pada masa ini, kita memanaskan gel tersebut dan selepas itu, ia akan tersebar dengan sangat mudah. Tapi di sini, mungkin ini adalah saat kegemaran saya kerana saya rasa meletakkan gel adalah satu aktiviti yang sangat menenangkan. Sebenarnya, saya boleh melakukannya tanpa henti. Kadang-kadang saya sedar yang saya termenung ketika sedang meletakkan lapisan gel. Tapi, sudah tentu tak patut terlalu lama terleka dengan ini. Sebab kita boleh habiskan banyak masa hanya menikmati warna-warna dan sebagainya. Jadi, kita dah keringkan, tekan sedikit dan inilah hasil pelmeni separuh siap yang kita dapat. Seterusnya, kita akan buang semua lapisan melekit dan sekarang, masa yang sesuai untuk mula menyikir. Tapi sebelum itu, kita akan tanggalkan apa-apa yang mungkin melekat pada kulit. Ini by the way adalah perkara penting supaya kita tak mencederakan pelanggan dengan pengikir. Walaupun secara peribadi saya guna pengikir yang selamat, ia tak pernah melukakan pelanggan saya. Saya mengikir mengikut skema standard. Bentuk segi empat, satu sisi selari, kemudian sisi selari yang satu lagi. Dan di bahagian atas, saya hanya lalu sedikit. Biasanya di 1/3 bawah atau separuh plat kuku. Sebab dekat dengan kutikula, tak perlu menyikir langsung di situ. Papan pengikir 180 grip dan mesti berlapik buih. Ini memang papan pengikir kegemaran saya untuk menyikir sebab papan pengikir yang keras memang tak selesa digunakan. Sekarang kita kemaskan sisi selari. Tengok, bahagian ini perlu dibuang. Dan penting untuk tidak mengangkat atau merosakkannya semasa buat begitu. Sebab itu, kita kena mengikir sedikit demi sedikit. Sambil perhatikan selalu. Bila saya rasa semuanya dah okey, barulah boleh mula buat rekaan. Saya dah siap bahagian ini dengan penyikiran, kuku pun dah siap. Sekarang kita ambil dua warna, putih dan ungu macam ni yang ada shimmer halus. Lepas tu, dilema nak pilih dan cari berus. Saya selalu hilang berus yang paling saya perlukan dalam cawan ni. Akhirnya, saya jumpa juga. Saya guna berus daripada bulu semula jadi. Dan saya ambil gel lak putih yang dah dicampur sikit dengan top coat. Ini supaya saya dapatkan efek separa lut sinar. Saya keringkan dulu dan kemudian saya tambah putih yang lebih pekat. Mungkin ada yang sudah dapat teka. Kalau masih belum faham, kita sedang melukis awan. Ya, awan seperti ini di atas latar biru kehijauan. Kami fikir ini sesuatu seperti waktu subuh di kawasan sana. Sebelum subuh, awan biasanya berwarna seperti ini. Kita tambah sedikit warna ungu yang saya tunjukkan tadi. Dan sedikit sahaja warna putih, hanya untuk memberi kesan volume. Ini memang sangat mudah. Dan di sini, anda tidak perlu tamat sekolah seni untuk melukisnya. Saya telah menajamkan kayu oren dan mula letak titik-titik, yang mana sudah tentu nanti akan menjadi bintang-bintang sebelum subuh. Maksudnya, bintang-bintang terakhir itu yang muncul sebelum pagi menjelma. Sebenarnya, melukis bintang-bintang itu tidaklah begitu sukar. Yang penting, anda ada berus halus seperti yang saya gunakan, kemudian gunakan berus halus itu untuk melukis sinar-sinar kecil. Cuma satu perkara, depan kamera, sudah tentu hasilnya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi secara keseluruhan, kesan dari rekaan seperti ini memang menarik. Sekarang saya akan mula sapukan top coat. Di sini saya ada top coat anti-vandal dengan berus lut sinar kegemaran saya. Dan tidak lama lagi, saya akan tunjukkan kepada anda hasil akhir kita. Top coat ini by the way saya tidak ratakan, hanya sapu sahaja. Dan inilah kuku kita dengan awan-awan di langit berbintang yang lembut dan menyenangkan sudah siap. Manikur gaya Sisha yang cepat dan mudah. Boleh siap dalam masa, entahlah, sejam 15 menit, sejam 20 menit, lebih kurang. Bergantung pada jenis kuku.